Kebetulan atau disengajakan, Oda somehow mention nombor ni secara literal atau subtle dalam setiap arc Pulau Langit, malah termasuk dalam cover story yang berkaitan. Yes, dan benda ni terlalu sus untuk hanya kebetulan semata, sebab Oda yang kita kenal memang suka main nombor. Silakan terjaga main mesej. Dalam arc Jaya, Mashira dan Shoujo telah berjumpa dan join kriket dalam 5-6 tahun yang lalu. Dalam arc Skypiea, 56 peserta telah gugur 2 jam setelah peperangan antara Shandia, Gods Militia, Gunfall dan Lanon Straw Hats bermula. Goro-Goro no Mi, nama Devi Fruit yang dimakan Enel sendiri, diambil dari perkataan Go dan Ro yang boleh diartikan sebagai 5 dan 6. Dan Devi Fruit ni memainkan peranan sangat penting dalam cover story Enel yang telah menghidupkan semula semua automata di bulan. Goro juga adalah nama kepada watak yang Gedatsu terserempak ketika jatuh ke Lautan Biru dalam cover storynya. Dalam arc Jaya 400 tahun lepas, Pulau Jaya telah diterbangkan ke langit melalui Knock Upstream 5 tahun selepas perpisahan mereka, dan Nolan telah cuba berlayar semula ke sana membawa raja kerajaannya setahun kemudian, which is 6 tahun selepas perpisahan mereka, sebelum mendapati sebahagian pulau tersebut telah hilang. Boleh dikatakan kesemua arc dalam saga ni mention nombor 56. Disebabkan tu, aku percaya semua ni bukan hanya kebetulan semata, melainkan Oda cuba foreshadowkan sesuatu, dan sesuatu itulah Joy Boy, pemakan Devi Fruit Sun God nikah sebelum Luffy.